Okay guys, so hari ni kita akan pergi beraya. Kita beraya untuk menyambut Hari Raya Diva Bali bersama dengan Askar Mikael. Dan juga rumah saya belakang. Dekat India. Rumah kawan ayah. Kita pergi beraya guys. Tak jauh, lebih kurang dalam Ke India. daripada rumah tu dalam 15 minit lah. So sekarang ni dia orang tengah buat persiapan untuk bakar mercun lah. Jadi sekarang kita nak menuju ke sana. Nak tengok dia orang semua tengah tunggu saya sekarang ni, tengah tunggu saya untuk bakar mercun. Aduh, rasa bersalah pula. Nanti kita tengok menu apa yang ada dekat Kita makan tempat rumah kawan saya. Ni kirakan rumah anak angkat kepada ayah angkat saya lah. Jadi kirakan family lah, family. Pergi rumah Kawan ayah. kawan Diva Bali. Ya. Diva Bali. Hi guys. We are going to Diva Bali. So we going to Diva Bali. Oh tu dia. Kita nak sampai dah. Kita nak sampai. Nampak tak crane tu? Nampak tak crane? Mana? Tu ada crane tu nak bakar dah tu. Dia kata dia nak bakar mercun. Subhanallah. Sikit dia. Mana? Tu kat depan tu. Saya risau atas tu dah nak hujan dah. Takut mercun tu tak terbakar. In 300 meters. Okey, dah nak sampai. Bakar dulu. You've arrived at your destination. Okay, jom. Kita dah sampai. Kita dah sampai. Itu dah semua tengah tunggu kita, guys. Semua tengah tunggu. Diva Bali kan ada resto. Oh, ni dia. Ada. Rumah. Kita cakap assalamualaikum. Tak, bukan. Tak boleh cakap assalamualaikum. Apa? Okey, jom. Jom. Okey, jom. Tu green. Wow. Ayah, ada resto. Semua mercun ni, guys. Oh. Dia nak bakar ni. Dia nak bakar. Kita cakap assalamualaikum. Bukan, tak boleh cakap hello. Kau nampak? Tengok hujan ni. Tengok kau. Sini. Wah. Risau abang nak hujan dah. Salam. Baik kak. Seranggal. Gopal. Thank you, Gopal. Oh. Gopal. Wah. Wah ni, awak. Alhamdulillah, awak baik bang. Orang tu menunggu Itulah dia. Wah, ni tuan rumah kita tinggi. Okey, baik. Sana tu. Ni kita beraya. Nak bakar lu ah, Jom kita bakar lu, Nak masuk dalam nak. Oh, masuk. Askar. Askar di bawah Ali. Sini, cepat. Mai atuk nak bakar. Okey. Kita nak bakar. Saya rasa saya punya kamera saya macam sorry guys. Oh, ni dia. Wow. Ini bapak saya, guys. Ini guys. Okay, hari ni kita nak bakar mercun, guys. So abah akan membakar hari ni. Bah, berapa panjang bah? Wow.
Ingat raya Cina je tu. Nampak. Ni salah satu. Sebab dia orang tengah tunggu saya ni guys. Wow. Woohoo. $88. 88 mai. Ha. Tengok tu. 88 kaki guys. Naikkan dulu ni. Betul 88 kaki ni. 88 kaki. Wow. Tinggi guys. 88 kaki. Okey. Ini masanya untuk kita bakar guys. Mak beli sebelah sini sikit, Mak. Oh, nakut terang. Okey, ambil gambar. Kenapa? Anu gocol dia. Abang bakar satu. Okey. Berapa? Okey guys. Saya di belakang untuk bakar satu guys. Okey. Woo! Lama guys.
Pertama kali saya membakar mercun yang panjang je, lebih kurang dekat 100 kaki lah. Padu. Memang padu guys. Meriah guys, meriah. Dua crane guys. Dia punya kotak, kita tengok kotak dia. Nah. Ni kotak dia. Ni dia. Wati ya. Jom, mari kita masuk. Tahu tak hari ni, sebelum dia orang nak bakar ni, dia orang tunggu saya guys. Satu pengamatan yang terharu lah. Cuma saya risau sebab cuaca dah nak hujan dekat belakang atas tu. Alhamdulillah. Jadi jom kita masuk ke dalam. Semua jemput dia masuk dalam rumah. Jom. Wah, cantik guys. Yang bijak tu. Cantik. Kolam. Nama panggil kolam Kolam. Okay, jom. Wah, bestnya guys. Macam air raya guys. Macam air raya juga tempat kita. Ada kuih. Nah, sekarang punya. Duduk sini ni. Wah. Ya. Wah, di rumah kita cantik hari ni. Best guys. Pengalaman yang seronok lah. Kita dapat beraya. Rasa suasana. Alhamdulillah. Ini mak saya guys. Mak. Asyik mak. Ni rumah saya guys. Ni bapak saya guys. Ya, baik. Apa ya? Suasana air raya. Air gilir ke? Italy. Duduk. Ya. Bukan. Tosi, wah, Tosi Italy. Ini sebab Italy ni. Inilah kita tiap-tiap tahun. Tiap tahun mai? Tiap-tiap tahun mesti dia jemput kita dulu aja makan, minum. Makan kuih lagi. Tu pun dia tanya nak makan apa lagi abang? Saya cakap ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak, duduk kan? Mak Italy ke? Tu mak pakai tangan ni nak pakai tangan. Pakai tangan best. Italy, kari, air dia pedas. Ni makan sikit-sikit. Memang sedap. Mama tadi tak bawa. Aduh. Awak? Mana tadi pening kepala dia? Tidur. Tak kambing? Tak makan. Ada ayam, ada kambing. Nasi kambing. Ini kambing. Mana adik? Ini kambing. Mai, jom dia air tak ada. Air tu juga baik sini orang bah. Kambing dia budak. Ikan air apa? Air kosong. Baik. Baik, tapi kami. Untuk kari tu rasa
Ayam dengan kambing lain. Rasa tak sama dengan kari kita. Bukan kari ayam. Ini kermi dia. Dia banyak rasa rempah-rempah. Ini kermi dia. Kari yang. Ini dia tepat. Kambing. Sabar Pak. Kari yang. Lanjut makan. Makan. Tak jemput makan tak. Nah, tak berjalan. Kambing lembut. Mana nang boy? Ini maslo. Oh, dia sedap dia. Licin. Padu. Cukup, memang sedap. Alhamdulillah cukup, memang sedap. Memang jadi dia. Basuh sana dia puas hati. Sampai senang. Puas hati. Memang terbaik. Tak apa, saya basuh sikit je. Tunggu ni. Tak apa, Pak. Oh yalah. Saya basuh sikit. Yalah. Ya. Oh, alhamdulillah. Mak, Oh, okey. satu. Ini adalah kuih pencuci mulut lah. Ni kita buat dia kan. Bismillah. Tapi yang boleh bawa tu. Lama saya tak makan kuih ni. Selalu kopi kot. Kopi pula dia ada kena sakit apa nama. Oh. Alhamdulillah. Anak-anak dah okey dia. Okey. Ini adalah kuih keseri. Dia ada satu kuih macam keras tu. Keseri. Akak dia buat pada apa ni? Dia tepung suci, Bang. Kuih suji eh? Suji. Suji. Gi. Dan buah rasim. Buat dengan tepung. Lepas tu dia campur gi, minyak sapi. Ya. Dia rasa mana-mana berlemak. Yang mana berlemak. Sekejap. Pak ni kat sini dia kena makan. Semua dia boleh masak, Bang. Apa dia abang sudah masak, semua dia boleh masak. Gopal handsome lah Gopal ni, Gopal. Thank you. Hari raya mestilah handsome Gopal eh. Oh. Itu orang yang sebelah, Bang. Dia dah bikin. Okey, untuk saya kali ni pengalaman yang best lah sebab kita dapat sama-sama beraya dekat saya punya rumah, kira family lah. Best sonok. Dapat rasa pengalaman beraya dan makanan dia pun memang sedap. Okey, nanti kalau ada apa-apa nanti saya akan update. Ni salah satu video yang pendek untuk saya kongsikan walaupun dah lama saya tak buat saya punya konten. InsyaAllah tunggu untuk the next saya punya video. Okey semua, selamat dan jumpa lagi.